Pernah dengar pasal merkuri, tapi tak sangka benda ni ada dalam banyak produk harian kita, dari kosmetik sampai makanan laut. Dan ya, merkuri ni boleh ganggu kesuburan lelaki dan wanita. Apa itu merkuri? Raksa. Merkuri adalah logam berat yang sangat toksik, boleh masuk ke badan melalui kulit. Contoh, skincare. Makanan. Contoh, ikan besar. Udara, wap. Contoh, pecah termometer lama. Produk harian yang boleh mengandungi merkuri. 1. Produk pemutih muka, krim malam, skincare tidak berdaftar. Krim yang janji putih dalam 3 hari, besar kemungkinan mengandungi merkuri. Merkuri digunakan untuk halang pembentukan melanin, tapi dalam masa yang sama, rosakkan sel kulit. 2. Ikan besar atau makanan laut tercemar. Ikan seperti tuna, makarel, ikan todak. Tinggi risiko mengandungi metil merkuri. Merkuri terkumpul dari pencemaran laut dan tak boleh dibuang dengan masakan. 3. Produk tradisional atau ubat tidak berdaftar. Sesetengah jamu, ubat kuat mengandungi merkuri tersembunyi untuk bagi kesan power cepat. 4. Barang rumah lama, termometer, lampu lama. Bila pecah, wap merkuri boleh disedut dan masuk ke dalam badan. Apa kesan merkuri pada kesuburan? 1. Ganggu ovulasi dan hormon wanita. Merkuri boleh rosakkan fungsi ovari. Ovulasi jadi tidak teratur, boleh menyebabkan haid tak konsisten, PCOS-like effect dan ganggu penempelan janin. 2. Jejaskan kualiti sperma lelaki. Kurangkan jumlah sperma, motility dan bentuk normal. Tingkatkan risiko DNA sperma rosak, risiko keguguran meningkat. 3. Risiko kepada janin jika hamil. Merkuri boleh tembus uri dan masuk ke janin. Tingkatkan risiko kecacatan perkembangan otak, saraf dan IQ bayi rendah. Apa boleh buat untuk kurangkan risiko? Elakkan beli skincare yang tak berdaftar dengan KKM. Hadkan pengambilan ikan besar. Tukar kepada ikan kecil dan rendah merkuri. Detoks semula jadi dengan air putih, sayur hijau, vitamin C dan E. Amalkan FFT coklat cinnamon, bantu neutralkan radikal bebas dan sokong hormon kesuburan wanita. Kalau terdedah lama kepada produk yang meragukan, buat ujian logam berat di klinik pakar. Jangan biar produk yang nampak cantik tapi penuh toksik tu rosakkan peluang kita untuk hamil dan sihat. Pernah guna produk yang meragukan? Komen saya pernah. Dan jangan lupa follow untuk lebih banyak konten kesihatan dalaman dan kesuburan yang real, bukan drama.